Assalamualaikum. Okay guys, yang tadi tu warm up lah. Itu kita punya first video kan. Sebenarnya macam nak test mic jugalah, boleh pakai lagi ke tak. Takut dia simpan lama-lama. Masa jumpa tu dah bateri dah zero dah. So charge balik tengok boleh guna. Cuma dah lupa lah. Dia ada dia punya apa. Dia punya yang kasih background tu senyap tu kan. Apa benda tak nama. Tapi dah lupa lah. Jadi sekarang ni kita cubalah tengoklah uh, ada orang nak tengok ke tak kita punya video kan. Kita punya sebenarnya saja je nak test ni. Test apa? Lagi pun kita pun dah tak buat lagi dah AI punya tu sebab masa tu macam main-main je lah test je. Benda tu benda baru kan. So kita test je. Sebenarnya kalau nak lebih-lebih yang AI ni kena bayar kan. Habis tu nak kena bayar tak payahlah. Jadi yang kita dah tahu benda tu kita boleh buat. Kalau kita nak buat nanti kita bayarlah. Tak apa masalah dia. So memang AI ni macam-macam lah dah boleh buat. Itu nanti kita boleh cerita lagi lah. Sebenarnya nak buat AI ni adalah senang lah. Uh, Itu nanti kita cerita lah. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal kita punya kedai lah ni. Kedai ni apa cerita tak? Dah nak setahun lebih dah tak buka-buka ni. Hmm. Habis tu video ni kita plan tak nak buat panjang-panjang tau, nanti kan orang bosan. So kita kena potong-potong lah. Jadi kalau siapa-siapa yang dengar ni yang dekat-dekat dengan sini, area sini ataupun kita punya existing customer ke nak dengar Abang Zack cerita, uh, boleh follow lah. Follow. TikTok ni follow ke subscribe lah. YouTube subscribe. Follow lah, boleh follow. Dan nanti kita buatlah lagi video.